antara umrah yang mabrurah dan hajjan mabruran. Apa tanda Nabi SAW yang diberitahu oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Selepas kamu balik daripada umratan mabruratan, tanda dia ibadat kamu makin bertambah. Kalau pergi pun macam tu, balik pun macam tu, Nabi kata umrah tersebut tidak mabrurah. Ini bukan saya cakap, ini Rasulullah cakap. Kalau sebelum pergi semayang sunat ba'diyah maghrib tak ada, lepas pergi pun 5-6 kali maghrib ba'diyah pun tak ada. Tapi dekat tanah haram kalau kita tengok lepas 2 rakaat, lepas 2 rakaat, Masya Allah, macam Syekh Abdul Qadir Jailani, Kutubul Aus Al-Muqaddas, wali kutub tuan-tuan. Kalau kita tengok kat Mekah, wali kutub, kita tanya bang, banyak semayang? 100,000 bai. Dia cakap dengan kita, bai 100,000 bai 2 rakaat. Tuan-tuan, 100,000 boleh hilang tak? Boleh tak? Boleh, tuan-tuan mengumpat sekali je. Siapa boleh jamin dalam bulan ni dia tak cerita aib orang? Walhal ini perintah daripada Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da inna ba'da zanna ithma. Kamu jangan buka aib orang. Aku dah tutup, kata Allah. Seperti mana aku tutup aib kamu? Nampak tak?